Assalamualaikum semua penonton Radio Bisnes dan Biz on Air Langkawi FM. Saya Natia Zainal dan kini saya berada di sebuah tempat yang sangat menarik di Langkawi iaitu Chili Bee. Jom kita tengok apa ada di sini. Assalamualaikum semua penonton Radio Bisnes dan juga Biz on Air Langkawi FM. Saya Natia Zainal dan kini saya berada di satu lokasi yang sangat menarik pada hari ini iaitu Chili Bee. Okey? Dan bersama-sama dengan saya adalah dua individu hebat yang diberi nama Safirah atau lebih dikenali dengan nama Fira dan juga Muhammad Noor atau lebih glamour dengan panggilan Tony. Okey? Dan kita akan bongkar cerita di sebalik Chili Bee, menu istimewa dan apa yang membuatkan pelanggan tak berhenti-henti untuk datang kembali untuk mendapatkan produk daripada Chili Bee. Kalau anda semua merasa lapar sekarang ni, jaga-jaga anda akan mungkin rasa lebih lapar selepas ini. Hai Tony, hai Fira. Apa khabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Boleh ceritakan sedikitlah cerita pasal Fira dululah. Background, sikit. Hai, nama saya Fira. Saya berasal dari Langkawi. Background saya seorang artis dulu. Okay. Artis painter. Dan saya menceburi dalam bidang F&B ni baru 2 tahun. 2 tahun lebih. Dan macam mana pula dengan Tony? Saya pun sama macam dia. Saya seorang artis visual. Baru berkecimpung dalam F&B ni dalam 2 tahun yang lalu lah. Okey, boleh tak ceritakan sedikit macam mana boleh tercetusnya idea untuk memulakan perniagaan Chili Bee ni? Dia bermula pada sebelum COVID tadi tu, kita balik daripada KL. Sebelum ni kita banyak buat kerja-kerja di luar negara. Okey. Dan antara hobi kita ialah melancong. So destinasi pelancongan yang kita suka itu ialah negara China. Selain daripada harga dia murah dan berkemampuan, kebetulan Fira pun seronok juga di situ dan tekak dia suka dengan makanan-makanan Cina di situ lah. So di situ kita sempat belajar lah macam mana nak masak dumpling dan sebagainya, makanan-makanan yang berasaskan Chinese Muslim. Okey. Iaitu kalau di China tu di sebelah Xinjiang tu ialah antara penduduk yang ramai beragama Islam. Saya ingat dalam 29-30 ribu lah dalam satu kawasan bandar tu. Wow. Iaitu berbangsa Urgu dan Hans. I see. So makanan-makanan mereka pun kebanyakan berasaskan daripada mi dan daging-daging seperti kambing dan ayam-ayam. So idea tu tercetus di situ. Dan apabila kita balik ke Malaysia tu pada 10 tahun 15 tahun yang lalu tu, makanan-makanan yang berasaskan Cina Muslim ni susah sangat nak dapat. Terutama sekali di Langkawi ni kan, mungkin susah payah sikit. So Fira sarankan, why not kita buka masakan berasaskan Cina ni. So selain daripada itu kita boleh berkongsi jugalah macam mana rasa yang kita pernah rasa tu dengan rakan-rakan kita di Langkawi ni. Betul. Okey, macam mana dapatnya nama Chili Bee? Kenapa Chili Bee? Mungkin ada cerita yang menarik ke? Yang ni Safira boleh kena cerita. Chili tu kedai kita serve makanan tu berasaskan daripada chili, terutama dia chili oil kita. Yang dibawa lebih kurang dalam 98% lah. Dia katakan sama dengan rasa di negara China. Okey. So main dia memang chili. Chili. Semua sedia maklum kan, bee tu lebah. Dia sangat rajin bekerja, produktif. So kita combine-kan lah. Combine-kan. Tu lagipun nama dia jadi pendek, Chili Bee, senang orang ingat. Ya, betul. Chili dan Bee itu sama orang ingat. Budak-budak pun boleh ingat Chili Bee. Senang. Betul-betul. Okey, menarik cerita tu. Okey, apakah macam signature dish lah? Kalau orang datang kat sini, mesti orang nak yang tu juga. Kalau signature
Lepas tu kita akan showkan dumpling. Dumpling, okey. Dumpling memang kita buat sendiri, homemade. Bukan kita beli yang frozen, bukan. Kita sendiri buat. Stok pun kita buat memang tak banyak. Okey. Untuk 2 minggu sebab semua sedia mala. Dia tak boleh tahan lama kan, takut kualiti makanan dia tak elok. Orang. So kita orang buat sendiri dalam kuantiti yang sederhana supaya cukup lah, supaya rasa dia lebih fresh. Okay, kalau anda nak tahu, saya dah cuba dah dia punya dumpling. Dia ada 3 rasa. Dia ada daging, ayam dan juga udang. Okey, tiga sedap. Kalau daging tu kita tak guna daging biasa, kita guna batang pinang yang lembut. Patutlah. Kalau udang kita memang guna udang yang fresh dan udang laut. Udang laut bukan udang pelihara lah. Okay. Kalau ayam pula kita guna bahagian dada dengan bahagian chicken chop. Okey, bahagian dada untuk chicken chop. Banyak tau dia punya apa namanya menu di sini sebenarnya. Dia bukan hanya dumpling, dia ada mi, nasi, dia ada ayam goreng, chicken tenders macam di depan kita sekarang ni. Sebenarnya banyak dia punya menu dekat Chili Bee ni. Okey, inspirasi kita dah tahu dah memang daripada China sebab Tony dengan Fira pergi melancong ke China, tiba-tiba dapat inspirasi, alamak, apa kata kita bawa menu ni ke Langkawi, especially bukan kat KL Langkawi. Okey, kalau pelanggan baru pertama kali datang ke Chili Bee, apakah macam combo lah yang maybe yang Tony dengan Fira boleh suggest untuk first timer? Okey, selain daripada dumpling segar tadi dan malapan mi tu, kita syorkan juga dia kena cuba zinjang kambing nasi tu. Yang tu memang saya ingat pergi mana-mana pun susah nak dapat. Ya, betul. Satu, selepas tu daging zinjang ni rempah ratus dia memang asal daripada autentik daripada Xinjiang. Itu sebab nama dia Xinjiang. So dia rasa dia kalau hangpa nak try rasa mesti nak rasa 2-3 kali lagi. Dan selain daripada tu kita juga ada juga ada beef chili pepper yang mana Fira cakap tadi kita menggunakan daging batang pinang tu. Mana-mana rakan yang tak berapa suka, tak gemar makan daging tu, kita ada juga chicken chili pepper. Itu pun sama juga rasa dia. Okay. So rempah ratus tu pun memang spesialis autentik daripada negara China juga. Okey, macam kita Malaysia kita tahu kita suka nasi. Betul nasi. Betul. Dipairkan dengan lamb zinjang dan juga daging chili pepper ataupun ayam chili pepper kan. So ada tiga pilihan daging di situ. Dan selain daripada signature masakan dari itu pun, kita punya konsep ataupun moto kedai Chili Bee ni, kita cuma masak apabila orang order. We cook we serve and cook lah. Panas-panas. So dia akan merasa benda tu satu segar, panas-panas. Memang sedap ya kan? Memang fresh. Price kena try dan harga pun berpatutan. Betul. Okey, antara Fira dengan Tony, siapa yang macam mana yang banyak terlibat di dapur? Siapa yang lebih strict lah tentang rasa makanan sebenarnya? Ini saya kena cerita ni. Okey. Fira lah. Okey. Yang lebih strict sebab Fira tak nak customer esok mai rasa lain. Nanti mai pun rasa lain. Kalau so Fira yang pegang semua tu daripada segi rempah, rasa, kualiti barang yang patut dia beli macam mana, tak nak lari sikit pun daripada tu. Faham? Nak konsisten kan? Sebab setiap kali kalau macam stok habis, so Fira buat baru, Fira akan rasa benda tu sama atau tak dengan yang sebelum ni. Okey. So yang QC adalah Fira. Begitu. Okey. Apakah yang membezakan macam Chili Bee dengan kedai makan lain di kawasan ni? Okey, kalau Chili Bee ni dia serve makanan Chinese Muslim. Okey. Kalau selalu kita jumpa food Thai, nasi kandar kan. Sini lain. Memang kita bawa boleh dikatakan 98% rasa dia tu memang nak sama dengan yang di China. Okey. Memang kalau ikutkan menu Chili Bee ni adalah memang lain daripada apa yang sedia ada lah dekat sini. That's what make it made it special lah. Untuk orang nak
try benda yang lain sikit. Sebab pelanggan kita orang yang pernah mungkin dia orang pernah melancong ke China kan. Dia orang kat sini dia akan bagi tahu betul rasa dia memang hampir sama. Tak rasa lagi kerana dia hidur je. Dia boleh rasa memang hidur tu memang macam Xinjiang ataupun di negara China. Betul, masa first time saya cuba pun, nak cuba makanan cili bee pun, dia memang barulah untuk nak punya taste bud ni. And memang meletup-letup lah, memang sedap. Okay, first time masa nak try tu kan. Memang dia lain daripada yang lain. Kalau anda nak tahu, anda kena datang sini dan try sendiri. Okay, okey, tadi Fira dah cerita yang Fira yang memastikan kualiti makanan sentiasa konsisten setiap hari. Okey, QC kita dah tahu siapa dah. Okey, apakah momen yang paling membanggakan sepanjang perjalanan Cili Bee yang anda berdua masih ingat sampai hari inilah? Antara kenangan yang terindah tu ialah semasa kita berlokasi di Mahatawa tu. Okey. Ramai pelanggan kita selain pada pelanggan tempatan tu ramai daripada kalangan antarabangsa lah, seperti India, China sendiri, Thailand dan Eropah. Okey. Dan rata-rata kebanyakan yang walaupun merasa sekali dumpling especially. Kalau yang daripada negara China tu dia kata memang dia feel like home lah, dia sama macam dia rasa di negara dia. Dia tak kenal kita pun kita tak cerita dia kita pernah pergi situ kan, tapi dia cakap why exactly the same, the taste macam tempat dia kan, no different lah. Even though kadang-kadang kalau daripada Arabia punya ni pun kadang mereka panggil dumpling bukan dumpling, mereka panggil ada istilah mereka, tapi kita tahu tu dumpling lah. So dia try, dia kata sedap juga. So dia suka juga. Kadang daripada negara Thailand pun macam tu juga. Thailand kadang-kadang dia punya cili lain kan. Kebanyakan cili Thailand tu ialah manis-manis. Oh ya, betul. Tapi apabila dia try kita punya cili oil tu, mereka suka juga. Alhamdulillah lah. So kita rasa itu antara satu momen yang kita rasa kita dapat berkongsi apa yang kita nak tu kan ternilah. Sampailah. Tersampai. Kiranya achievement target unlock. Okey, dapat. Okey, dapat sama. Yalah, kita nak buat satu-satu menu tu bukan senang ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dia nak kena try out, nak kena rasa. Mungkin banyak kali juga try out, ada tak sebelum nak betul-betul nak letak menu dalam menu lah. Sebenarnya semua resepi-resepi tu mungkin Fira ada banyak kali try out. Fira ni waktu kita di China dulu tu, kebetulan ada satu rakan tu, uncle dia tu owner restoran. So dia dah ajak. Dia dah ajak Fira. Alhamdulillah. Dia dah ajak macam mana tu kan. Tapi apabila kita balik ke Malaysia waktu tu, kita tak start berniaga lagi. Dia masaklah untuk rakan-rakan, kawan-kawannya, untuk kawan-kawan pun seronok suka makan benda-benda rakan-rakan terdekat kan. So kerana yang rakan daripada China tu pun, dia beberapa kali datang ke KL waktu tu. So dia bawa lah 400 apa semua tu untuk bekalan kita. Oh, sebab cili semua tak sama kan? Tak sama. Rempah dia pun tak sama. Tak sama. Okey. That one is hidden tak boleh cerita. Signature that one. Okey. Okey. Dan juga apakah cabaran terbesar yang Fira dan Tony hadapi sebagai pemilik bisnes makanan? Pernah tak ada menu yang cuba diperkenalkan tapi tak menjadi atau kurang dapat sambutan pelanggan ke? Cabaran dia macam ni. Dia punya selalunya cabaran dia daripada segi bahan lah. Okey. Sebab bahan di sini sememangnya kita susah dapat kan. Okey. So bila kita order tu kadang-kadang dia kekangan masa dengan bajet yang kita katakanlah barang tu kita ingat seminggu lagi cukup. Padahal kita tak boleh baca customer macam mana kan. So di situlah cabaran lah. Tapi sekarang dah tak menjadi masalah lah. Okay. Dah tahu dah kita dah tahu macam mana mengatasi, kita selalu order lebih banyak. Lebih banyak. Sebab dulu kita first tu memang tu jadi masalah lah. Kadang-kadang barang tak cukup macam mana kita nak bajet tak best kan. Betul.
Yelah, kalau barang senang dapat tak apa. Tapi sebab barang nak kena beli online lah kiranya ya. Kadang-kadang tak online juga, kita terpaksa call uncle tu di sana. Cakap. Kadang-kadang sometimes Fira buat dumpling pun. Kadang-kadang dumpling tu dia tak menjadi, suka pecah. Bila kita steam ke rebus ke kan, dia tak duduk elok, dia pecah. Faham? Dia separate kulit kelai, isi kelai kan. So kita terpaksa call tanya dia, macam mana, sebab apa? Dia pula ajak balik, cuba you tambah ini, you tambah ini. Memang tak senang lah. Tapi kalau ikutkan memang nak buat, yelah dia punya kulit tu lah kan yang payah sebenarnya. Betul. Tapi kulit dia kita dapat yang dah ready lah. Cuma inti dia tu, rahsia dia. Inti tu. Okey. So dia punya sedap tu dekat dia punya inti tu ya. Kulit tu semua boleh buat. Nak tahu sedap ke tak, kena datang sini. Itu je cara dia. Okey, apakah perancangan masa depan Cili-Bee? Adakah anda akan ada mungkin cawangan baru ke ataupun menu lagi baru ke? Untuk akan datang, kita memang ada buat perancangan. Antara satunya ialah untuk menambah, kalau boleh menambah kios, kedai ataupun ada kedai kecil sikit. Cita-cita kita tu nak berkongsi rasa yang sedap tu bersama-sama kan. Betul. So apabila ada kerusi meja tu, senanglah berbual macam sekarang kan. Kalau macam kios ni dia terhad sikit. So apabila kita nak tanya dengan kawan-kawan pun, kalau ada kedai dan bermeja tu, kita senang inilah, kita senang berinteraksi macam mana keadaan apa semua tu kan. So kita ada target, mungkin insya-Allah kalau ekonomi baik, mungkin kita akan buka satu kedai dan restoran dan kita akan tambah sedikit menu-menu yang patut lah. Kita akan bawa semua autentik daripada negara Xinjiang. Mungkin lebih selesa. Faham? Untuk keselesaan kan. Okey, apakah nasihat anda berdua kepada anak muda sekarang ni yang nak memulakan bisnes makanan tapi masih takut untuk bermula? Saya ingat macam ni. Nasihat saya ataupun saranan saya, kalau nak buat sesuatu tu, buat saja terus. Jangan tunggu sampai dah jadi pandai betul baru nak buat. Tak apa, kita akan buat step by step. Kita akan cari kesalahan tu step by step dan kita akan perbaiki teruslah. Dengan artinya apabila kita dah buat satu kesilapan tu, kita stop di situ. Kita continuously, insya-Allah kita akan maju juga. Okey, belajar daripada kesilapan, teruskan buat walaupun silap, teruskan dan belajar daripada apa benda yang dah terjadilah. Jangan tunggu terlalu lama lah untuk memulakan. So your first step is a step of pergi ke depan. Dan jangan mulakan dengan barangan yang viral. Jangan first nak mula mesti nak yang viral. Jangan macam tu. Betul juga. So nak perasan juga bila benda tu trending, dia sekejap je sebab dia trend, and then as the trend goes by, dia ramai kawan-kawan yang mula berniaga guna yang viral. Bila dah benda tu dah reda, dah orang pun dah tinggal, dia musim lah, dia dah macam nak berniaga apa lagi. Modal dah habis dekat situ. Faham. So jangan mula dengan yang viral. Mula dengan produk sendiri walaupun sikit tak apa. Okey, begitulah adik-adik ya. Nasihat yang diberikan daripada Abang Tony kita dan Kak Fira kita. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Fira dan Tony kerana sudi berkongsi cerita menarik di Cili-Bee hari ini. Okey. Kalau tadi kita dengar cerita, ya kawan-kawan, kita dengar cerita, sekarangnya masa untuk anda sendiri untuk mencuba kehebatan masakan mereka. Sebab apa tahu? Kalau tak cuba, tak tahu kan? So kalau nak tahu, kena datang dan cuba. Begitulah. Okey, saya harap pendengar semua terhibur dan jangan lupa untuk datang sendiri ke sini dan sokong bisnes tempatan kita. Okey, saya Natal Zainal minta undur diri dahulu dan semoga kita akan berjumpa lagi di episod Radio Business dan juga Biz on Air yang akan datang. Bye-bye.